Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfa Qayyum bersama dengan rakan setugas saya Akil Akasha melaporkan secara langsung di Dewan Arazil Sekebel Lepas. Benar sekali. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kesemua pelajar di seluruh Malaysia. Walaupun suasana kian hibah, tapi debaran makin lama makin terasa. Sebelum pengumuman rasmi dibuat, pihak sekolah telah membuat pengisian awal seawal jam 9 pagi bersama dengan pameran kerjaya di Dewan Arazil yang bertujuan untuk memberikan cadangan hala tuju murid selepas tamat persekolahan. Baik, kini bersama saya sekarang adalah Cikgu Nabila Huda, salah seorang guru cemerlang di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Lepas. Baik Cikgu, hari ini saya ada dua soalan untuk Cikgu. Baik, kita ke soalan yang pertama, iaitu apakah perasaan Cikgu selepas mendapatkan pencapaian yang boleh kata agak tinggi untuk Cikgu pada hari ini? Yang pertama sekali cikgu bersyukur, Alhamdulillah. Cikgu sangat bersyukur dengan keputusan pada tahun ini kerana subjek Bahasa Melayu dapat 100% lulus dan peningkatan GPMP daripada 4.27 meningkat kepada 4.15. Jadi satu perasaan yang sukar digambarkan, seronok . Alhamdulillah, itu adalah satu pencapaian baik untuk Cikgu. Kita ke soalan yang kedua dan juga soalan terakhir untuk ini. So, apakah harapan Cikgu untuk masa depan nanti boleh kata? Harapan cikgu untuk calon-calon SPM 2026, cikgu berharap supaya semua calon bekerja keras lagi untuk melebihi ataupun melangkaui result daripada tahun inilah, supaya result yang akan datang akan lebih meningkat dan lebih cemerlang. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya dan Cikgu Nabila Huda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum, sekarang saya bersama dengan salah satu calon SPM pada tahun 2025. Okey bang, boleh kenalkan nama bang? Nama dan result bang. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Muhammad Asri dan saya telah mendapat 8A dan 1B. Tahniah saya ucapkan kepada abang. Okey baiklah, saya nak tanya dua soalan, boleh bang? Boleh. Okey, soalan yang pertama, boleh tak abang kongsikan perasaan abang setelah abang tengok abang punya result tadi? Saya sangat gembira. Saya setelah berapa lama berusaha dengan study malam-malam sekali. Jadi saya memang sangatlah gembira dengan Okey baiklah, soalan kedua, boleh tak abang kongsikan rahsia kejayaan abang sehingga abang boleh mendapat keputusan yang cemerlang? Ya, rahsia saya tak ada rahsia yang unik apa pun, cuma usaha je. Usaha dengan kita selalu dah kena berserah lah pada Tuhan. Walau apa-apa pun kita, walaupun dalam kesusahan kita kena tetap berusaha. Betul. Okey, sekian saja. Terima kasih. Majlis diakhiri dengan sesi bergambar yang penuh ceria merakamkan memori antara guru, murid dan ibu bapa sebelum membawa haluan masing-masing. Sekali lagi diucapkan tahniah kepada semua calon SPM tahun 2025 yang telah menerima keputusan yang baik. Semoga keputusan ini menjadi batu lonjakan kepada kejayaan. Sekian laporan kami untuk TVSS. SMK Lepas boleh.